Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz bin Ghazi atas keprihatinan dan sumbangan bantuan sebanyak RM5,000 bagi menaik taraf dan kebajikan bilik guru Sekolah Kebangsaan Kem Iskandar. Sumbangan ini amat bermakna dalam mewujudkan suasana kerja yang lebih selesa dan kondusif buat para pendidik demi meningkatkan mutu pendidikan anak-anak bangsa. Sesungguhnya, keprihatinan Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Negeri Johor terhadap kebajikan warga pendidik. Harum melati di tepi kali, menjadi penyeri laman desa. Budi diberi, kami hargai, terpahat kekal sepanjang masa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi atas sumbangan bantuan bilik guru bagi tahun 2026 daripada kami warga SK Kem Iskandar. Terima kasih YB. Maju Johor. Maju Johor.